Guys, bertemu lagi. Bertemu lagi kita. Hari ni aku nak ke Latar Perahu Kuala Kangsar. Latar Perahu campsite dekat Kuala Kangsar. Yang baru jumpa channel aku ni, korang kena subscribe. Subscribe. And then korang sharekan video ni pada sesiapa saja. Korang like ataupun komen je. Baru balik kerja dah pukul 6 petang ni. Aku masih dekat kedai lagi ni. Ni aku nak bertolak. Aku sampai sana mungkin dalam 2 jam lebih kot. Macam tu lebih kurang. Mungkin dalam pukul 8 ataupun pukul 9. So aku nak kena berhenti rehat dulu dekat Rawang. Makan-makan jap, rehat-rehat sikit, and then terus ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap aku baru keluar je. Apa-apa pun pakai tali pinggang Keledar untuk korang punya keselamatan. Aku dah lepas duta. Sekarang tegak terus lah. Aku baru lepas Shell. Aku baru lepas isi minyak semua bagai. Beli kopi satu supaya bagi segar badan sikit. Ni aku tegak terus. Mungkin aku akan berhenti sebab tadi aku dah berhenti dah dekat Shell ni, Shell Duta. Mungkin aku berhenti ke, kalau tak Rawang, aku direct ke Tapah lah. Macam tu lah lebih kurang guys. Kalau ikutkan 239 km daripada sini lah, daripada KL ke Latar Perahu ni, ambil masa dalam nak 3 jam jugalah. Sebab sebab orang balik kerja sekarang ni kan. Mungkin sebab jam. So macam tu je lah guys. Korang enjoy video aku ni. Mana yang belum subscribe, korang subscribe guys. Aku sekarang berhenti dekat Simpang Pulai, rehat sekejap. Penat tak guys? Ni hujan. So aku dah 10 minit dah dekat sini. Rehat sekejap. Sekejap lagi aku teruskan perjalanan. Dijangka ETA aku sampai dekat campsite dalam pukul 9.50 lah, lebih kurang macam tu. Guys, finally dah sampai exit Kuala Kangsar ni. Betul. Pada sini lagi berapa minit? Lagi 23 minit guys, lebih kurang. Juga guys, jalan sini memang tinggi. Kecil jalan dia. Bukanlah off-road, dia jalan bersimen. Tapi boleh lagi lah, boleh lagi. Kereta biasa boleh lagi. Baik guys, abu-abu dah guide aku. Dah sampai guys. Kau nak buat konten tu tak best. Apa dia? Aku nak kau kat bawah ni, takut nak buat konten tu tak best. Nampak toilet. Guys, untuk tent kita dah siap pasang.
Hari ni kita ada jiran warna hitam, warna hijau. So hari ni kita orang set up Canville 2P. Kita nak tengok macam mana. Sebab sekarang ni dalam keadaan hujan. So aku nak tengok berapa dia punya keberkesanan dia. Okay guys, siap set up. So besok tak payah nak terkocok-kocok orang kata tu. Bangun pagi dengan tenang, besok nak buat kerja sikit. Oh. Kenapa? Tandas dia kenapa? Dia tahan jauh. Jauh lah? Jauh mana? Bawah. Oh ya ke? Tu nampak. Tu yang bercahaya tu? Ha. Guys, morning. Hari pertama kat latar perahu. Bukan hari pertama, hari kedua lah. Semalam hari pertama tapi malam. Best guys, tempat dia best. Tempat dia menarik. Kejap lagi aku bawa korang tour dalam satu campsite ni. Kat situ. Sini ya. Sini je. Apa cak apa? Sini je lah. Memang tapak saya ni duduk sini. Ha. Aduh, begitu saya duduk seorang-seorang. Macam saya dah buat seorang sini. Apa konten? Benda ni muat ni. Memang Tetap muat. di sini.
Hujan guys. Dari pagi dah hujan dah. Tapak ni diorang cakap hotspot punya tapak. Tapak 13 ni. Bawah tu dia ada sungai. Sini best lah. Dia terhalang. Dia privacy sikit sebab antara batu ni. Dan itu pun sama. Tapi best guys. Tempat sini korang betul-betul kalau nak wild, betul-betul wild kan, sini lah tempat dia. Dia berkonsepkan betul-betul, dia jaga dia punya nature. Ni tapak baru lah. Tapak baru lah. Tapak tu kecil sikit, tapak lu besar. Kat sini tapak wild guys. Kalau kita berenam tak ada hal lah ni. 1, 2, 3. Bangsa ni. Tapak wild. Ni spot. Sambil ni gini ni. Sini chalet guys. Ada chalet. Ada lagi banyak. Oh, ini kejap pergi mandi sini. Oh. Oh. Sungai kat sini memang puas hati guys. Memang betul-betul puas hati. Ya. Ya. Okay, kita nak pergi air terjun. Air terjun dekat belah bawah sana. Yang Mendin guna campsite. Latar perahu. Dia tak jauh je guys. Depan tu je. Ya, tengok pun dia tu. Pun dah tengok. Dapat tu ni kan. Buat ngadap ke hutan, nampak macam hutan betul tapi dia pusing belakang toilet. Ya. Ya tengok tujuh. Tengok tujuh, ambil ngadap ke sana. Ambil gambar. Oh sini. Nampak macam wild gila kan. Tapi sebenarnya kat belakang toilet. 18 lagi ya? Bawah tu. 18 dah tadi. Dengan abang apa? Abang Abu. Tapak bawah guys, tapak wild. Dia menurun sikit. Ni dah tangan. Ni dah. Dengan abang Abu tadi. Lagi satu kan, tapak wild. Tapak wild ni dia tak ada batu putih. Dia tanah macam ni lah. Kita nak pergi air terjun guys. Dah sampai dah. Dah sampai dah. Bayangkan batu naik ni. Mama. Oh, leceh. Tu, tempo. Aku ni tak pernah explore lagi. Sebabnya daripada tapak minat ke sini tinggi. Air sungai dia memang cantik guys. Memang cantik. Sejuk pula tu. Korang datang sini memang kena lepak kat sini guys. Kena lepak mandi kat sini.
Ini sebuah konten. Oi, basah. Oh, basah stena. Oh, Awalnya dulu fotografer lah. Wah. Kalau korang nak ambil gambar nature punya shot, sini guys. Sini cantik. Okay, jom kita balik. Ni naik bukit sikit Bukan sikit ni, tinggi juga lah. Tapi riak ke pun yang tengah-tengah ni alhamdulillah. Tak payah dah. Sekarang aku berada kat tempat ni tinggi guys. Korang tengok. Apa dah? Main ayak ni. Hello semua bawa masuk dalam sungai. Ini waterproof lah ni. Waterproof. Aku tengah nak ambil X5 tu. Ambil. Okay guys, siap dah berjalan. Kita lipat jap, rehat-rehat sementara nak tunggu lunch. Santai-santai dulu. Ini so. Abang bila nak masuk dalam tepi? Ha? Kita masuk dalam tepi. Bulan ni nak pilih dah. Kata barai ni betul ni. Duduk tu ya. Si barai. Latar perahu guys. Latar perahu ni daripada KL 239 km lah. Korang kena masuk exit Kuala Kangsar. Dia ambil masa dalam 2 jam setengah macam tu lebih kurang semalam aku pantai. Tapi semalam aku sampai pun malam. Aku bertolak dalam pukul 6 macam tu lebih kurang. Daripada tempat kerja, aku balik, aku terus straight. Daripada tempat kerja tu aku terus straight datang ke sini lah. And then aku berhenti minyak dekat Shell Jalan Duta, and then aku terus sampai Simpang Pulai. Sampai Simpang Pulai aku berhenti. Aku berhenti dulu dalam masa setengah jam macam tu lebih kurang. Aku rehatkan badan. Penat kan? Baru balik daripada kerja kan. So aku terus perjalanan. So sampai sini lebih kurang dalam macam pukul 10 macam tu. So jalan nak masuk kat sini dia ada sikit off-road, tapi semua kereta sesuai. Cuma bila daripada jalan besar tu korang nak masuk ke jalan sini, dia ada jalan kampung. And then bila korang ikut je waste, okay, ikut je waste, and then korang akan sampai kat bawah tu nanti dia akan naik bukit sampai ke campsite. Bila naik bukit tu, kalau pada musim hujan korang kena berhati-hati sikit. Pastikan korang punya tayar kenderaan korang berbunga. Jangan berhaus sangat. Kalau kereta korang yang tak ada bunga sangat, haus sangat, aku rasa memang tak boleh naik lah. Sebab dia dia punya jalan tu bersimen. Dia konkrit macam tu lebih kurang. Bila kena air, dia akan jadi licin kat situ. So korang akan jumpa kat depan tu nanti. Kat depan tu bila dah masuk depan, terus korang patah ke kiri masuk ke dalam campsite ni. Sebab kat sini berdekatan dengan air terjun Latar Perahu. Sini best guys. Apa yang aku boleh rumuskan tentang campsite sini memang terbaik. Kalau korang suka yang wild, sini memang terbaik guys. Dia mengekalkan konsep nature. And then suasana kat sini bila siang, bila pagi ke, lebih kurang sama je guys. Macam sekarang punya keadaan. Ini sekarang ni pun dalam 6 lebih, nak dekat pukul 7 dah. Keadaan macam ni, macam mana pagi, macam itulah malam. Sebab sini banyak pokok-pokok tinggi guys, pokok-pokok redup. Itu sedikit rumusan aku tentang campsite ni. Campsite ni apa-apa pun memang terbaik. Aku recommended sangat. Mana yang korang tengah mencari campsite yang berkonsepkan wild, korang datang sini. Latar Perahu Campsite. Biru guys, atas.
Bodoh guys. Besok kena mandi sungai. Besok nak mandi sungai. Mandi? Ha? Tak mandi, ini datang tak mandi. Besok, besok kita mandi sini. Kita tanya diri ya. Besok kita mandi sini. Kalau nak adventure, dapat tadi dulu. Oh, dapat mudah tu. Dapat awal tu. Selesai makan semua guys. Kita orang baru lepas makan tadi. Okey, kita duduk kopi-kopi sebelum kita orang masuk tidur lah. Tak apa lah. Tapak ni yang mula-mula dia buka kan, tapak satu dia buka kan. Lagu bawah ni. Ni guys, morning. Ini hari last aku kat sini 3 hari 2 malam je. Tapi hari ni kejap lagi, mungkin dalam tengah hari sikit kot aku gerak. So hari ni kita nak kemas-kemas apa yang patut dulu. And then itulah pagi-pagi punya kerja. Siap kemas lah. Ini barang-barang keperluan aku guys. Aku seorang. Banyak kan. Macam itulah lebih kurang ni guys. Buat video, buat konten kan. So kenalah bawa barang tu lebih sikit untuk dipertontonkan. Apa tu kami bantu lah, tak perlu bantu. Dia datang apa? Apa tu? Kupu-kupu. Sekali lagi kita bawa balik. Bawa balik. Okay geng, aku dah siap kemas. So sekarang aku nak mandi sungai guys. Semalam datang tak mandi pergi sungai. So hari ni aku nak rasalah air sungai dia macam mana. Korang nak mandi guys, korang mandi kat sini. Ni rumah depan ni kan. Mandi sini. Woo!
Okay guys, sekian saja untuk kali ni. Aku harap korang boleh share video ni pada circle korang yang tengah mencari campsite berkonsepkan nature guys. Sehingga kita berjumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye bye.